pagi. Assalamualaikum. Steady man. So pada pukul 1:30 kita akan memulakan aktiviti hiking kita. Oi, kita getar kamera. Okay. Bilik tengah sudah keluar. Tapi dia masuk balik. Okay lah, tak apa, kita tutup dulu. Okay, kita mulakan hari dengan pergi ulang barang setrika. Kita orang dah bangun. Yahoo! Sekarang kita 1:35. ya 1:35, 1:38 gitu. Kita tengah tunggu guide untuk ambil kita orang. Memang rakam sempurna. Itu je rakam aku. Aku dah rakam korang. Kita sesama rakam. Okey. Berapa lapis kau pakai, Aidil? Apa? Berapa lapis kau pakai? 3. Aku 4. Keempat oi. Bromo tu tambah 5. 2. Steady. Steady. Pakai heat tag Oh. Steady. Aifa. Pakai berapa? Syah, berikan gambar nak 3. Okey. Fit, pakai berapa lapis? 2. Steady, man. Dia pakai heat tag Steady. Wait. Syah pakai berapa? Ambil video. Ambil video. Dia power. Tak, masalah dia nipis. Aku 4 tau tu. Nipis. Aku 4. Jadi saya adalah juga. Amal 2 kan? 2. Ni jaket 3. Oh, iya kan? Dekat bawah. Hai saya. Annyeonghaseyo. Hai saya. Which part of you from Malaysia? From Seoul lah. I'm from Jeju. Oh, Jeju. Jeju. Tiba-tiba. Okay guys, so kita tunggu guide dulu and then later kita update. Ciao. Oi, ambil situ. Okay. Oi, baik. Iya kan? Gunung jalannya datar. Namanya dataran tinggi. Tuh, kalau orang sini bilang jalannya rata nanjak. Lanjut. Dia pacak itu lah. Oke ya. Okay. Untuk steep itu total kurang lebih steep ya keseluruhan 45 derajat degrees ya. Dan ada lebih sedikit macam 65 degrees tapi tak semua. Jadi pukul rata tu 45. Dia nanti sistemnya steep flat. Tapi lepas dari pos 5. Okay guys, bismillah. So kita orang akan start hiking sekarang. Tadi ada tim kita orang beli gloves sekejap dan sekarang terus gerak. Ini teman saya, Robi. Toby? Okay. Kau hijau. Kita banyak ni siap. Photo stop. Haha. Boleh. Gini guys. Siapa? Saya nama kah? Aidil. Aidil Fitri. Aidil. Iya. Abang ni satu? Abang. Oh bang. Okey kah jalan? Amer. Okey. Abang namanya apa? Salim. Salim. Bang. Ya. Ini Aidil. Okey. Mamang Faham? dulu ada. Mak dia gila, gak laku soalnya. Kita baru lepas pos 1. Ya. Okay guys, kita dah start mendaki. Tengoklah, betul-betul macet di sini. Memang betul-betul
Okay ke? Let's go. Oh, sekarang kita dah pos 3. Ya, memang ramai orang kat sini. Tak video. So guys, pada pukul 3 tepat. Allah, tak fokus. Okay, kita dah berada di pos yang keempat. 4. Ya, kita lihat jap. So korang boleh tengok berapa ramai dekat sini. Berapa ramai dekat sini yang join, yang pergi. Katanya every weekend memang ramai je ni. Memang padat. So enjoy je lah. Okay. Tanya guys, kita berada di pos 5. Tak ada kot. Lanjut ke? Toilet. Tak ada. Lanjut aja. Abang. Kau tengok berapa ramai. Gila-gila. Kau jangan main gila kat sini. Ramai orang. Tak termasuk saya dengan Lamborghini kan, tak meh. Let's go. Dia actually kalau nampak dari kamera tak nampak lah. Tapi kalau korang kat sini boleh nampak ada cahaya kat atas tu. Dia punya bukit macam lingkaran kat situ lah. Kalau bawa orang bayar apa? Jauh ni kan? Ha? Ni mana? 54 jam. Ya. Benar. So okey dia. Macam mana meh? Okey. Dah makan dah? Belum. Makan gula. Makan gula je. Kenyang ke? Protein pun tak makan? Ha. Apa ini? Kalau dah cakap berhenti aja dah. Tak nak saya pulang lagi. Ini sekolah dah ada yang gratis 2014 sampai 16 dah bayar. Yo. Lepas tu Pagi. jalan-jalan sendiri. Naik dalam mobil naik. Belum masuk. Jam 4.15 menit. Naik atas itu ada apa? Surau. Senam. Senam ada tempat solat. Ada. Pos 6. Ya. Oh, pos 6. Coba lanjut aja. Dengan coba senang ke? Solat dalam Gimana? Puncak? kalau ke Peak? fire turun situ. Oh. Ya apa? Ramai Pos ni. 6 untuk solat. Ya. Untuk solat. Pos 6 hanya solat. Ya solat ada toilet, ada tankim juga kan. Sekarang pukul bezem. Sekarang pukul apa? Sekarang jam 3.46. Solat. 4.15. 14. 4.15 lagi. Setengah jam lagi. Boleh sempat. Banyak tapi bayar. Kena bayar asing. Kena bayar asing. Bawah tu dah nampak kawah sebenarnya. Tapi tak nampak sangat. So Ayo kita kejar Ayo kita kejar fire. Oh, sorry. Alright. So guys, kat sana checkpoint dia untuk tengok blue fire. So bau pun dah kuat sekarang. Gila lah. So guys, kita dah pakai mask ni. So
So kita akan gerak ke CP Blue Fire. Let's go. Jalan dia berpasir juga. Yang pasir gila. Cina, keret, elah. Kita mana you can throw him later, right? Yeah. Oh no, man. No, just kidding, right? Hey guys, sikit lah boy ke Blue Fire. Ya Allah, keselima. Guys, okay. Cuyuk. Bawah tu tak gambar. So guys, kita tak dapat Blue Fire sebab sini buatan, tapi it's okay. Kita ambil gambar daripada kita punya guide dan kita terus pergi sunrise lah kat sana. Sejuk guys kat sini. Tak sure berapa darjah kat sini. Sorry bang. Budak kita stop ambil gambar. Mana orang ni tak ada. Matahari naik muka berapa? Matahari jam 5 pun dah nampak. Dah mulai cerah. So guys, pagi. So kita dah habis solat subuh. So kita teruskan perjalanan ke Peak. Okay. Oh meh. Okay. Okay lah, protein bar. Tapi ada telur rebus lagi best lah. Telur rebus. Telur rebus. Lagi sedap. Tadi dia punya bau sulfur dia kuat. Sekarang dah kurang sikit. So kita menuju ke Peak, ke sunrise sekarang. Dia punya tempat ni unik tau. Dia siap ada apa? Ada apa nama tu? Pokok-pokok kat atas ni. Padahal sepanjang perjalanan pokok dah tak banyak dah. Tiba-tiba atas sampai dah kat Peak ni pokok-pokok pula. Memang korang kena cuba lah pergi kawal enjin ni. Tak tengok lagi lah sebab tak tengok lagi. Belum tengok lagi yang waktu dah sunrise. Tengok bawah tu, kawah tu cantik-cantik kan. Sekarang dia lebih cerun. Dia punya tu lebih sempit jalan dia. Kena hati-hati.
Sebelah kiri dari kawar. Dah start nak sunrise pada pukul 4.54. Sikit lagi. Sekarang semua senyap menghayati kot. My friend, let's go. Mondo, let's go this guy. So sekarang aku macam kena tinggal je. So kita jangan berperan dulu lah. So bertemu kembali dengan saya punya team. Tadi ada kemacetan kak. Tunggu angka tu. Kesian lah. Nak potong tak boleh, kesian kan. Sebab dah makin kecil. Cuma bisa ganti ya. Ramai dah mana dah. Oh sorry. 1, go. Sikit lah. Ni yang dia nampak Miu tu lah. Sian nampak kau. Nampak? Jangan sikit. Dia keluar bulat ke? Ha? Dia keluar bulat ke? Kita dah sampai sunrise. Sunrise Kawah Ijen. Memang ramai kat sini. So gelap lagi. Izmir pun nampak gelap. Ya, ni pun nampak. Rata orang ramai kat situ. Ha? Rata lah orang nak ramai kat situ. Apa minta foto yang tadi? Ya. Macam tu. Oh, itu dia tu. Oi, baik. Golek nang dikira. Nang di. Dia tak rokok. Jaga apa? Jaga Ya, orang. dia macam sesak sikit. Ya. So jom kita tengok kawah Allah Akbar. So kita ada fake kat sini. Ya. Oh, baik. Oh. Ni dia terkus tu. Ini guna berapi Oh ni air dia. Air dia. Kawah dia. Ya. Sana, jom. Siapa itu kaki keluar tu? Stocking. Ha? Ya. Pas. Naik turun. Aku pegang dengan Apa tu? awas. Kaki dalam satu. Duduk sini. Lawa. Coba.
Terus ada beton. Gua suci. Sini kak, sini kak. So guys, sunrise dah naik bersama orang Kapek di sini. Memang nice. Tak tipu korang. Sini kawah, sana ni sunrise. Memang nice. Ini mini. Macam mana Afiq? Okay. Steady. Nice. Lawa view. Lawa view shot angle ni lawa. Nampak tu eh? Nampak? Nampak belakang. Tapi dia portrait sikit lah. Cinematic. Okay meh? Steady meh. Best view. Best view ever. Hello guys. So kita berada di... Bro, bobo. Kita berada di... Awak je. Yeah, let's go. Very quiet for hiking. So guys, kita berada di... Awak je. Kau aja. Oh, tak semangat. Masih rasa dingin lagi. Hari kawah. Diam. Steady. Waktu berapa? Waktu kita lah. Ni waktu sini. Waktu 5. Lebih. Salah. Di sini lah punya background. Oh, Sekali guys. Di awan kece. Di mana kita berada di awan Kapek, kita boleh nampak dekat situ ada sebiji awan yang timbul. Masya Allah. Okay. So guys, so kita akan teruskan perjalanan pulang ke kaki kawah Ijen, kaki bukit. Oh, sini. Pokok dia nice. Pokok dia macam jarang-jarang itu. So, kita dah habis dekat bawah semua. So, balik, mandi, terus shoot. So, lepas tu kita akan turun, mandi. Ni kita terus bertolak lah ke Bromo. Hiking akan sama 2 pagi esoknya. Tidur je. Baik. Kiri. Sekejap. Okey, botol ni. Senyum ah. Senyum. Pandang belakang dulu kan? Okey, boleh pandang. Lama sikit weh, 15 minit. 5 saat. Okey dah. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, pandang sana. Ada mak nyemplung. 9, 10, Ya, aku belum foto ini tadi. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, belum, 3, 5 saat, 4, 5. Okey. Pusing. Jalan ke depan sikit. Ya, jalan. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ui. Ni nak buat satu trend TikTok yang kaki. Kita tak ada trend. So, kita teruskan turun. Tadi kita ada sesi fotografi dan video. Dekat video semua. So, kita teruskan gerak balik.
Silakan duduk dulu. Ada. So, kita akan turun baru kita akan makan. Kamu buat itu. Let's go. Berempat apa sendiri? Berempat. Berempat langsung. So, kita teruskan perjalanan. Turun ke kawah kita punya base camp balik. Sama saya depan tu Abang Gubi, Kak Robi ke. Oh, betul sikit lah. Let's go. Sorry. Cepat sangat. Sorry. So, let's go. Kita turun ke bawah. Okay, 1, 2, 3. Okay. Tahu saya. So kita dah on the way. Hello guys. La ilaha Vlog saya. video. Macam campur Okay, pending ke kanan. Boleh nampak lapisan ozon lah kat sini. Guys. So, kita Turun dah. nak turun. Nak sarapan. Nampak. Ya, sarap. Let's go. Bismillah. Ya. Okey, Bek. Tak payah berkon. Macam mana? Okey tak? Best cantik. Tapi penat. Benar, Aisyah. Nanti mereka buat latihan lah dulu. Latihan lah. Nak hiking. Tidur cukup? Tidur? Tidur 2 jam je malam tu. Pukul 10. Kan, pukul 11 baru tidur. Lepas tu pukul 1:30 dah bangun. Sabar. All the best. Guys, kita dah habis turun. Alhamdulillah. So kita akan breakfast. Dan kita akan terus sampai. Lepas tu kita akan terus pergi ke Bromo. Okay? See you. So guys, kita on the way balik. Blackthorn, duri itu juga sama kan? Ada juga. Langsung beli durian. Mana ini tidak masuk? Habis makan durian langsung. Ya tahu mungkin dari tanah. So guys, beli buah untuk recovery balik. Yes. Tu nak sambung Bromo pula. Lawa. Bye-bye, Bye, kawan kawan. Jen. Bye. Good to see you. Till next time. InsyaAllah. InsyaAllah. So kita akan bergerak ke Bromo. Shaking tu Syah. Shaking dia bagi duit tadi. Janganlah. Aja je nak kacau. Karena mereka ingin lebih dekat sama tempat osop segala macam dan juga lebih dekat sama masyarakat untuk mengurus sertifikat. Kemungkinan mungkin 2 orang dia besok pagi. Tapi tak sekarang.
Sebentar, dia meminta foto. Oh ya. Sampean foto kan? Oke. Yang mana? Di mana? So kita akan teruskan perjalanan 4 jam ke Bromo. 4 ke 5 jam. 4 ke 5 jam. So anda akan lihat pelbagai reaksi, pelbagai gelagat dalam kereta ni. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Bye. Time ni lah tak nak buka. Biasa rekod. Okay, mana ni? Bye. Bye. Aduh. Kita perlukan kerjasama. Betul. Dia punya Ya. bumping ni. Hmm. Bumping power ni kan. Bila kata berhenti. Oh, mati. Nampak ke? Okey dah. Cantik weh. Ini apa? Nampak. Ha. 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 Ya. Nanti kongsi. Bisa. Sekian baru siap apa? Oh, macam film baru. Film baru. So guys, kita berada tempat makan. So, jom. Okay Ana, how are you? Tidur cukup tak? Boleh lah. Boleh lah. Let's go makan. Let's go. Ada dua. Kenapa tak cuba? Tak, okay lah. Bagus lah. Baik. Bos, saya bos. Wah. Okey, Cak. Kalau Halo, Assalamualaikum. arah dari Surabaya ke arah Banyuwangi, jangan Ha. lupa mampir di rumah makan Setia. Okey, makasih promote. Tokyo. Ambil. If you see me, when you see me. Tania. Azan. Wala Islam. Pondok pesantren. Asalkan hati. Guys, kita berada di mana ni? Kita berada di mana, men?
Kita ada banyak vlogger sekarang. Vlogger berjaya. So kita berada di Alfamart untuk diorang beli barang. Dan kita terus shoot pergi ke hotel. Ni dek tu. Yang hari apa suka apa tu? Boleh masuk sana. Kau nak ciuman? Pulau ni pergi pulau harimau, pulau rawa. Besarnya babi tu. Banyak babi tu. Banyak babi. Syabat tu apa? So Mel, kita kat mana? Dah promo dah ke? Dah promo ke? Ya, ini udah kawasan Bromo. Wah. Namanya Sukapura ini. Suka? Sukapura. Sukapura. Wah. Sukapura. Saya tahu Sukabumi. Okay, let's go. Oh, durian. Durian cak. Wah, sini ada Angel Bread, telur Angel Bread, es coklat. Dan es jeruk, es coklat. Hello guys. Hey, hello. Hello. Apa dia ni? Apa dah banyak? Es coklat ke? Coklat. Dan siapa lagi ni masa? Okay guys, kita pun dah habis makan. So it's time to go back to our homestay at Bromo. Okay, alhamdulillah kita dah sampai ke Bromo. Jom. Welcome to Bromo Permai Hotel. Tahniah. Siapa punya hotel? Ini Bromo Permai. Dengar apa? Dengar Permai. Okay guys, kita dah dapat kunci. So kita check in dulu. Mandi-mandi siap semua. Ini baru go turun balik ke apa kan. Okay, 1, 2, 3. Okay guys, Apa bilik ya, Abang? cuba review sikit. Wow. Nah, itu. Sekejap ya. Sangat bantu. So ni bilik kita pada hari ini. Alhamdulillah. So member dah ni baring dulu dah. So far nice. Okay, alhamdulillah. Okay, so kita jumpa esok InsyaAllah pukul 2 pagi Hiking. dekat hiking. Okay, Ya, percaya. jom. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Oh, double. Oh. Nah, begitu rupanya. Wah. Cek you. Teacher. Wah.